Okey, soalan dia. Siapakah? Hello, Assalamualaikum guys. Okey, untuk peraduan teka menang bola dan korang nak menang bola, korang pastikan tengok video ni sampai habis. Jawapan dia ada dalam video ni. Hey, what's your name? Henrique. Huh? Henrique. Where you from? Brazil. Yes, Brazil. Perasaan saya pada game semalam sangat berhati sebab dapat menang 3-3 game. Hari ni saya harap boleh menang lagi dan dapat jalan kumpulan untuk layak ke Super Akhir. Itu saja. Semalam memang kami berpuas hati dan hari ini memang kita akan bermain dengan sepuas hati untuk pergi ke suku dan kami harap kami boleh buat yang terbaik untuk hari ini. Kami yang semalam hari ini kita orang akan buat lebih baik dari semalam untuk memastikan juara kumpulan supaya boleh bermain di suku akhir. Okey, semalam saya rasa berpuas hati melawan Yoiga. Saya tidak sangka dapat menjadikan gol untuk membantu kawan-kawan saya. Hari ini insyaAllah kalau boleh saya akan membuat gol lagi untuk sepasukan saya. Memang seronok di sini. Dapat melihat player-player main daripada luar negara, bakal-bakal player, dan suasana di sini sangat lain daripada Malaysia. Memang best, seronok. First time datang, mesti nak lagi. Pada game semalam saya rasa bangga sebab dapat satu assist yang saya bagi dekat Akil dan mungkin itu satu keyakinan buat saya untuk game hari ini dan insyaAllah kami akan menang street game untuk kali ini insyaAllah. Saya semalam saya rasa macam kurang sikit perform dan hari ni saya janji saya akan buat yang terbaik untuk dapatkan tim saya menang Johan. Assalamualaikum.
Hari ni kita ada 3 game. Kita harap anak-anak kita boleh menang lah hari ni. Tengok dia orang pun semangat ni, awal pagi dah keluar. Cuaca pun okey, tak apa panas. Lepas tu beratur tadi pun tengok laluan dia macam dah cerah dah. Untuk menang tu, peluang untuk menang tu insya-Allah ada. Okey, good luck untuk Reno dan anak kita semua. Assalamualaikum. Game tadi panas juga sebab semua main dalam keadaan penat. Lepas tu saya mental sikit dan dapat kad kuning 1 dalam tournament ni. InsyaAllah lepas game lawan Teh ni saya cuba untuk fokus cool balik tak nak mental, tak nak koyak lagi sebab tadi pun diorang dah kena bolos 1. Mental diorang dia memang pakai cara koyakkan tim saya lah. Itu InsyaAllah lepas ni lawan game last ni, grup ni saya cuba untuk setkan balik mental saya. Itulah. Saya game sebentar tadi melawan Juventus Shanghai memang cukup mendebarkan macam seperti lawan waktu final. Keadaan memang agak tegang sebab mental pemain seorang-seorang pun memang tengah panas time tu, tengah koyak. Bagi saya game tadi tak puas hati, cukup tak puas hati. Kena warning sebab mental tak jaga. The next game saya janji saya akan buat yang terbaik dan saya akan mengharumkan nama Malaysia dengan klub. Pada game tadi agak panas lah, tapi rekat yang saya kena bukan silap ref, tapi mouse saya dan mental. Itu saja. Game depan ni saya kena gantung. Esok Sukahi baru boleh main. Saya harap Teorio dah boleh lepas suku sebab Johan Pulen. Itu saja. Saya agak kecewa sikit sebab injet tak dapat main dekat JSSN ni. Sebab sebelum ni saya ada main petang-petang, dia kena injet dekat ground. Saya kecewa sikit tak dapat main lah. Saya harap tanpa saya tim Oreo lepas ke Sukahi dan menang pada peringkat grouping. Saya main tapi sekejap-sekejap. Tadi kita orang lawan dengan tim kebangsaan Singapura. Tim tu memang kuat Kita orang dah cuba yang terbaik tapi kalah kat 1-0. Petang, sekarang pukul 2.30. So game tunda sebab kilat hujan. So sambil-sambil tu kita borak dengan rakan-rakan dari Thailand, Southern, dengan pilot kita lah, assistant coach. Rupanya dia pandai bahasa Thai, so dia communicate dengan budak-budak ni. Baju putih. Team Southern Beach dari Thailand. Dia kata daripada Songkla. So diorang naik van terus datang Singapura, bayangkan 12 jam. Daripada Songkla ke Singapura. Memang dahsyat lah. Semangat yang kita 5 jam pun dah ikut kan. Dia 12 jam. Nama demo. Nama bangkoi. Saya nama Budiman. Ya. Main Posisi ke apa?
Posisi. Left back. Okay, di kiri lah. Tim baik Ali. Dah. Dah kita. Ni. Nama Hadid. Adit play as a midfielder, striker. Striker. So how many points? Kau banyak tak? Berapa banyak dia mau kilo lah. Dia mau sampai aku berapa banyak? Kilo. Berapa butir juga? Boleh lah. How many? Lima. Banyak guys. 5 tu. 5. 5 go. 5 okey je squad tu. Very good. Nak penak. Okey, soalan dia. Siapakah pemain Rhino yang mendapat kad merah? Korang tahu jawapan dia? Cepat. Komen. Bagi jawapan dekat ruangan komen di bawah.